Perhatian untuk orang Shah Alam, Kelang dan Subang Jaya, sudah bersedia untuk perubahan besar dalam perjalanan harian anda? LRT 3 atau laluan Shah Alam sepanjang 37.8 km dengan 26 stesen akan mula beroperasi pada 30 September 2025. Projek ini kini 99% siap. Antara stesen utama termasuk UiTM Shah Alam, Stadium Shah Alam dan Datuk Menteri di Seksyen 14. Setiap stesen dilengkapi dengan pintu platform automatik dan CCTV pintar untuk keselamatan anda. Bagi yang bekerja di KL atau PJ, LRT 3 mudahkan perjalanan harian anda. Pelajar UiTM dan penduduk sekitar juga akan mendapat manfaat besar. Nak ke Aeon Bukit Tinggi atau ICT? Semua lebih mudah dengan LRT 3. LRT 3 ini lebih daripada sekadar pengangkutan awam. Ia juga penyelesaian kepada masalah harian seperti kesesakan lalu lintas di Federal Highway, susah untuk mencari parking di kawasan pejabat dan juga kebergantungan pada kereta persendirian. Jadi tag rakan anda yang berada di Shah Alam, Kelang dan Subang Jaya bersedia untuk perubahan besar dalam pengangkutan awam kita.